Jadi tu contoh kan. Tak ada kena-mengena dengan siapa-siapa sama ada hidup ataupun mati kan. Ustaz macam tahu lah mak saya panggil saya Intan Bayung, tak apalah yang tu rezeki dia. Jadi ceritanya satu budak ni mak dia sayang ke dia sangat-sangat, berkorban nyawa, mak tak makan biar dia makan. Kalau banyak makan sama-sama. Tengah duk makan, anak dia kata mak boleh tak minta ni cek punya dah habis dah, ambil lah. Biar mak bocor. Mak, dia sembang anak dia pun macam tu punya bahasa. Tak ada puasa, tak ada. Dia pun KL. Puasa tak ada lah, bocor. Kan? Punya nak manja. Kan? Jadi kalau dah macam tu, tawakal dia kepada Allah Ta'ala seperti budak tadi tu dengan mak dia. Kan? Apa nak saja dapat. Serah kepada mak dia ni layan punya cukup bagus lah. Kan? Apa hajat dia, apa keperluan dia. Sekalipun tiada ia, menangis.